Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, apa sebenarnya yang menjadikan anda diri anda? Dalam perkongsian kali ini, kita akan selami dunia personaliti yang sangat menarik. Boleh kata, ia macam kod rahsia yang membentuk setiap fikiran, perasaan dan juga tindakan kita. Siapakah aku? Soalan ni kan, nampak simple, tapi ia jauh lebih mendalam daripada sekadar nama atau kerja kita. Ia adalah pusat kepada segala-galanya. Jom, kita cuba rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Rasa ingin tahu untuk faham diri sendiri ni, ia bukan benda baru. Boleh kata, ia adalah satu pencarian sepanjang hayat untuk kita semua sebagai manusia. Pencarian inilah yang jadi teras pengalaman hidup kita. Ia akan pengaruh macam-macam benda, dari kursus apa kita nak ambil, kerja apa kita nak buat, sampailah cara kita bergaul dengan kawan-kawan dan keluarga setiap hari. Sekarang, ni satu fakta menarik. Perkataan personality itu sendiri datang dari perkataan Latin persona. Tahu tak apa maksud persona? Maksudnya topeng. Ini macam bagi bayangan yang apa kita tunjuk kat dunia luar tu mungkin bukan cerita penuh tentang diri kita kan? Macam ada banyak lagi lapisan kat dalam tu. Jadi, kalau ia bukan setakat topeng, apa sebenarnya yang ada di sebalik topeng tu? Apa yang membentuk teras diri kita? Dalam bahagian ni, kita akan tengok definisi yang lebih jelas sikit. Okey, ini dia, definisi rasmi dari sudut psikologi. Personality ni bukan satu benda je, tapi gabungan 3 elemen utama. Cara kita berfikir, apa yang kita rasa dan cara kita bertindak. Dan yang penting, corak ni konsisten. Inilah yang buat kita unik dan berbeza dari orang lain. Selalunya, dalam borak-borak biasa, kita mungkin cakap personality ni sekadar perangai atau sikap yang kita dapat dari mak ayah kita. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, ia jauh lebih kompleks. Ia adalah hasil gabungan dari biologi kita, persekitaran tempat kita membesar dan psikologi dalaman kita sendiri. Semua ni dikaji secara saintifik tau. Sekarang kita akan beralih kepada satu contoh yang, satu situasi di mana faham tentang personality ni bukan lagi sekadar teori dalam buku, tapi boleh jadi satu keperluan yang sangat-sangat kritikal. Ya, betul. Agensi anti dadah kebangsaan. Mungkin kita tak sangka kan, tapi mereka ni menggunakan ilmu psikologi personality ni setiap hari dalam kerja mereka yang berisiko tinggi. Ini menunjukkan betapa penting dan praktikalnya bidang ni. Jadi, macam mana AADK guna ilmu ni? Tengok ni. Mula-mula, untuk betul-betul faham klien mereka, lepas tu mereka boleh reka program pencegahan dan pemulihan yang lebih kena dengan individu tu. Malah, ia juga bantu pegawai mereka untuk jadi lebih profesional masa berinteraksi. Semua ni berpunca dari pemahaman tentang personality. Okey, dari satu topik yang agak berat, jom kita beralih kepada satu teori yang rasanya lebih dekat dengan kita semua. Sesuatu yang mungkin anda pernah dengar sebelum ni. Teori susunan kelahiran oleh Alfred Adler. Konsep dia agak mudah. Sama ada anda anak sulung ke, anak tengah, bongsu atau anak tunggal, pengalaman membesar dalam kedudukan tu ada pengaruh yang besar dalam membentuk personaliti kita. Cuba tengok gambar ni sekejap. Baca deskripsi tu. Ada tak yang rasa macam, ni aku ni? Atau mungkin ada terus teringat dekat abang, kakak atau adik anda kan? Jom kita tengok anak sulung. Si Long, selalunya dari kecil dah diberi tanggungjawab kena jaga adik-adik. Jadi tak heranlah diorang cenderung jadi pemimpin. Tapi kadang-kadang tekanan tu boleh buat diorang jadi suka mengarah sikit atau mudah cemburu bila perhatian beralih. Anak tengah pula, selalunya mereka ni lah duta damai dalam keluarga. Pandai sesuaikan diri, jadi orang tengah. Tapi sebab tersepit antara yang sulung dengan yang bongsu, kadang-kadang tu mereka boleh rasa macam tak dipedulikan. Dan si bongsu, selalunya dialah yang jadi tumpuan kan. Mereka cenderung jadi lebih ceria, lebih kreatif. Tapi sebab selalu dimanjakan, bab-bab tanggungjawab tu mungkin kurang sikit berbanding abang kakak yang lain. Ini soalan penting. Lepas kita tengok semua teori macam ni, senang je kita nak fikir yang, personality aku memang macam ni sebab aku anak nombor sekian-sekian. Tapi betul ke macam tu? Adakah kita dah terkunci? Dan jawapannya tidak. Ini mesej yang paling penting dalam perkongsian kita hari ni. Personality anda tu bukanlah satu takdir yang tak boleh diubah. Jadi, ni yang kita kena ingat. Walaupun ada ciri-ciri dalam diri kita yang stabil, personality kita ni tak statik macam batu. Dia dynamic. Pengalaman baru, ilmu baru, pilihan yang kita buat hari-hari, semua tu boleh membentuk semula siapa diri kita.
Petikan yang sangat mendalam ni sebenarnya mengesahkan satu kebenaran universal. Kuasa untuk berubah tu, ia bermula dari dalam diri kita sendiri. Ia satu peringatan yang hebat bahawa kita ada pilihan dan kemampuan untuk membentuk masa depan kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan terakhir ni. Susunan kelahiran kita, pengalaman masa lalu kita, semua tu memang sebahagian dari cerita kita. Tapi, ia bukan penamat cerita. Anda yang pegang pen untuk tulis bab yang seterusnya. Jadi soalannya, siapakah yang anda pilih untuk jadi? Fikir-fikirkan.